Guys, gila bapak Japan punya new drama ni, Last Samurai Standing. Kena pergi tengok sekarang. Imagine The Hunger Games, Squid Game tapi pada zaman dahulu kala, pada zaman samurai ni dekat Jepun. Konsep dia lebih kurang sama. Diorang ni kena lawan antara satu sama lain untuk menang duit tu. Kau tahu tak berapa? 100,000 yen je kau convert sendiri berapa. Elok sangatlah movie ni dibuat pada zaman samurai sebab target market dia memang banyak. Ramai orang yang susah. Kalau Squid Game nak join kau kena main dakji dulu. Ni tak payah babe. Engkau susah je kau dapat surat, engkau boleh join. Bila dia pecahkan tabung, yang ni bukan tabung babi lah, tabung pasu tu kan menggelupur orang tu tengok duit walaupun duit siling. Bak RM1 kita nak juga. So game dia macam ni. Kau daripada satu tempat, kau kena sampai dekat checkpoint. Dan setiap checkpoint tu kau kena collect satu benda daripada setiap orang. Untuk menang game ni, diorang ni kena lalu 7 checkpoint. Kau tahu tak macam apa? Dah macam explorers masa kau kat asrama dulu. Yang bagusnya dalam cerita ni, orang kaya kat belakang dia bukan macam Squid Game tu, masalah yang tak diperlukan tak apa-apa tu. Ini memang orang Jepun sendiri. Yang kat belakang tu kan memang jahat perangai. Memang best sebab yang penting diorang develop semua karakter tu macam kau tengok anime. Dia macam tu, dia gini, dia ada kembar, tu hodoh, tu kuat. Yang penting the man slayer tu kan. Macam dia bukan demon slayer, dia memang man slayer yang memang selamat tak sampai hujung hero tu kan. Hero kena bawa orang paling lemah. Ciri-ciri cerita yang berjaya memang macam tu. Konsep similar. Daripada 7 checkpoint tu, diorang kena akhiri checkpoint diorang dekat Tokyo. Lama 1 bulan perjalanan. Sebab apa? Masa ni tak ada fast train lagi. Ini kalau dah Akademi Fantasia dah minggu keempat korang. Kalau AF tu baru 2 kali penyingkiran. Siapa yang dah layan, siapa yang belum tengok, pergi tengok. Tapi penuh lah dengan asyik-asyik perang, pedang, kepala dipenggal semua itu. Penuh dalam series 6 episod ni. Let me know dekat comment section. Kalau lain ke belum. Kita love Japan. Mantap.